Okay guys, so ini bukan vlog review. Okay, this is just a discovery vlog yang mana kalau anda sedang mencari smartwatch, this is definitely salah satu option yang korang boleh consider lah, which is the Redmi Watch 5 Lite. Okay, so basically yang ini dia punya style dia adalah yang macam ni lah. Okay, it's not a sport band yang macam halus kecil tu. Ini lebih kepada yang macam jam betul lah. It's like an actual watch. Okay, so yang ini guys saya dapat dekat Shopee pada harga 160. Okay, watch dia ada macam promo-promo segala benda lah. Okay, dan ini dia boleh pakai support Android yang iOS, bla 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 bla. Lepas tu benda ni semua bla 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 bla. Okay, nothing important lah. Okay, so sekarang mari kita tengok benda yang ada dalam ni. Okay, let's have a look. Sekejap ni letak dia. So okay, ni kotak dia. So tapi ni, okay, this is the whole thing. Okay, kita tengok dalam ni kita ada dia punya, okay, ni dia punya menu kot, segala benda menu-menu dalam ni. Panjang. Okay, tapi dulu. So this is the thing lah. Okay, this is the watch itself. Okay, tengok dah ni buka watch dia. Okay, lepas tu jap dalam ni saya rasa ada dia punya charging cable, which is USB kepada USB-A kepada dia punya charging port lah. Okay, this is the charging port style. Kau nampak tak? This one. Okay, regular smartwatch macam lah. Okay, lepas tu ni lah, okay, the watch itself. Okay, so basically bila korang tengok benda ni, korang unbox ni, dia hanya ada benda ni saja, there's nothing else in there. Okay, so this is the watch. Sekejap guys. Okay, so this is the watch. Ni jamnya, saya tengok tunjuk sikit macam ni rupa dia. Okay, so dia jam yang petak ni, it's a circular watch style, bukan macam band punya tu. So tali dia macam ni, as you guys can see, silikon tali, so agak sedap dipegang actually. Kita buka dia macam ni. Okay, this is the strap itself. Tap. Okay, so this is the watch lah. Okay, dan kita tengok, kita buka benda ni. Okay, pertama-tama ni saya terlupa nak beli dia screen protector. Jadi siap, kau tunggu Imran, kau tunggu. Jadi inilah dia. Okay, so this is the watch. Nampak agak sleek depan dia. Cuma kau tengoklah, dia ada bezel tebal kat bawah ni. Dia punya bezel kat bawah ni is quite thick. Di bawah ni bezel lah. Okay, so saya sebenarnya macam betul lah dia. Okay, dan belakang dia macam ni. Okay, so basically benda ni yang setakat saya tahu, yang saya ingat dengan saya lah, dia ada SpO2 monitor, which is very nice. Ada SpO2 monitor, and then dia ada heart rate monitor, dan juga step tracking lah. Dan tak salah saya lah, masa saya survey hari tu, dia ada juga benda-benda seperti, guys, saya tengok kejap. Sementara tu kamu tengok lah, this is the watch. Kita dah on dia. So this is how dia punya ni, cerah sikit nampak tak? Okay, so boleh pilih English. Okay, add a device. Okay, ni nantilah kita akan cuba add nanti. Dia suruh scan je benda ni. Okay, sekejap ni. Sekejap ni guys. Kita scan kejap. Cuba scan dulu. Okay. Lepas tu, sekejap. Alamak. Okay, sabar guys. Saya akan download app sekejap dan saya akan on balik. Okay, so ni dia punya app dia. Jatuh. Ya Allah. Sebaik tak jatuh guys, lighting. Okay, ni app dia to find Bluetooth devices. Start. Okay. Region mana kita di Malaysia. Next. Okay dah. Okay, lepas tu dah download app. Okay, and then lepas tu buat apa guys? Sekejap, kena add device ke? Add device. Alamak, kena buat Xiaomi account pula. Satu hal pula guys, kita tak kisahlah. Okay, but now let's try tengok kat sini lah. Okay, so this is the device. Saya tengok macam dia boleh tak, macam nak kena lari, nak skip benda ni tak boleh guys. Dia kena pair dulu juga. Okay, tunggu sekejap saya buat account sekejap. Aduh.
Pada masuk dia sekarang ada ni, ada Bluetooth pairing request ni pair. Okay, zap. Okay, dah settle belum? Okay, connected. Okay, settle dekat bahagian phone. So now kita tengok lah kat sini ada perubahan apa-apa tak. Aduh. Okay, beres. So pair, dah pair kan, so nak pergi. What else do you want? Okay, Redmi Watch Lite. Okay, ini dia confirm untuk connect. Confirm. Connecting device. Receive your iPhone notification. Allow, supaya kita boleh tengok notification dekat phone, dekat jam ni. Okay, dia pair dan settle. Okay, Mi Fit notification. Allow once. Connected successfully. Okay, so now baru kita boleh gunalah jam tu. Okay, so this is how it look. Okay, basically guys, Redmi Watch Lite ni dia adalah yang menyebabkan saya decide untuk ambil dia jugalah sekali is because satu dia ada GPS lah. Okay, dia ada GPS, so kalau macam korang nak buat location tracking, maknanya nak jogging ke hiking or whatever segala benda tu nenek tu, korang boleh buat dengan benda ni lah. Okay, benda ni dia boleh plot korang punya perjalanan semua benda tu, which is benda yang nice lah. Okay, dia basically adalah feature lebih sikit daripada standard yang kita pakai tu, yang saya pakai lah. Okay, and then yang ini, okay, dia punya screen is guys, dia mempunyai, tak nampak. So this is the watch. Okay, this is the watch guys. It's the watch. Dia menggunakan AMOLED screen. Okay, so dia memang ni lah, dia punya screen nampak vibrant macam screen phone. Okay, so itu tu kelebihan dia. Ni kalau korang swipe ni, there's a lot of things here, sini lah. Okay, ni atas untuk notification, bawah ni the usual menu so benda lah. Okay, and then screen AMOLED. Lepas tu dia punya GPS ada 5 satellite system. Lepas tu benda ni guys, korang boleh gunakan juga untuk bercakap phone. Okay, nak terima call, jawab call dekat sini je. Okay, so which is nice lah, sebab dia ada mikrofon dekat sini. Tengok, very nice. Bateri dia sehingga 18 hari, although saya takkan sampai macam tu lah. Cuma kalau saya sendiri, saya dah dapat 4-5 hari pun saya dah gembira. At least tak yang nak charge setiap hari lah, that's the point. Okay, and then 5 atmosphere water resistance. Okay, dia water resistance, square screen, bla 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 bla, semua ni okay. Menurut dia punya page jualan ni, korang boleh juga pakai benda ni dalam pool. So korang nak berenang, nak masuk air, boleh, kata dia lah, bukan saya kata. Dia kata saya akan buat ikut benda-benda macam tu. So itulah dia banyak-banyak widget korang boleh tukar kat dalam ni. So that is definitely one of the features lah. Okay, again, this is not a review. Okay, saya hanya bercerita kepada anda 1 jam, sebab masa saya cari jam itu, saya pening juga nak cari jam mana satu. And then bila saya jumpa yang ni, dia macam nice jugalah. And then although dia nampak besar sikit lah untuk tangan saya ni, macam okay je, but is a proper sized watch lah. Okay, dia bukan smart band dan bukan smart watch macam kecil-kecil tu. Ni mungkin macam style Apple Watch kot, saya rasa size dia, saya pun tak sure lah. Okay, but anyway guys, so this is it. This is the Redmi Watch 5 Lite. Okay, definitely one of the choices yang kalau korang mencari smartwatch, you can try and go for this one. Okay, so there guys, thank you so much for watching. Just in case korang nak beli, nak tengok benda ni, saya ada letak link kat bawah, go and check it out. Saya akan jumpa dalam video seterusnya guys. Don't forget, follow for more, and thank you for the subscribe.